Selamat datang. Ya bang. Mana dia ni tadi? Ini nak main nyok-nyok ke apa ni? Ya bang, cari apa bang? Ya bang. Nak cari apa tu bang? Saya pusing-pusing kejap. Lain macam bang nyok-nyok ni bang. Saya tengok hasil lah bang. Tak apa. Kita bagi abang ni masa kita tengok dulu. Kita tengok dia jauh dulu. Baik. Mana abang ni pergi? Itu pula. Licik lah abang. Tak apa. Kita bagi dia masa. Siapa ni? Nak tanya malu. Tapi aku memang cari Idris. Okay bang, saya nak beli kereta ni lah bang. Betul bang Betul. Pilihan yang tepat untuk abang main rally ni. Memang abang suka beli pitbull ni bang Betul. Saya suka biru bang. Suka biru Saya suka biru. Okay bang Okay, dengan bang. Alright. Okay, terima kasih lagi bang Okay bang, jumpa nanti. Alright. 1 jam kemudian. Letak sini balik lah. Handsome kat pitbull ni. Kemah-kemah jap. Ada lagi ya bang Bang, ingat dah balik dah bang. Tengok bang pusing-pusing. Boleh. Cari sekejap bang. Mati-mati saya ingat tak ada orang bang. Pusing-pusing sekejap bang Boleh. Ada lagi dia ni. Lagi lah dia nak ni. Tak apa, kita bagi dia masa sikit. Bang, apa hal ni bang? Buat apa ni bang? Tengok spek ni bang. Spek dia. Spek apa tu? MT5 ni. Saya tak nampak saya masuk bang. Lain kali tanya bang. Okay, saya bang. boleh tunjuk. Saya pusing dulu bang Boleh. 1 jam kemudian. Kita tengok balik abang tadi. Ush. Abang apa workout kat sini bang? Tak bang, saya kira berat dia bang. Kira berat Sampai buat macam dumbbell tu bang. Tak boleh bang. Saya tak balik bang, saya tak balik. Tak apa bang. Alah abang nak angkat tadi pun tak apa bang. Okay bang, sebenarnya saya banyak tanya lah bang. Boleh je bang. Abang tanya apa-apa je boleh je. Saya sebenarnya introvert lah bang. Tak ada masalah Malu lah. sikit. Saya banyak tanya ni, saya bukan minat rally je, saya minat banyak dalam ni RC. Tempat yang betul bang. Okay tanya je. So boleh tanya banyak tanya bang Boleh, no problem. Kita orang tak makan orang bang. Okay bang ready Okay, jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk geng MSA semua. Jadi, video ni special untuk customer-customer di luar sana. Jadi, bila datang kedai, kita tahu korang sebenarnya ada yang introvert, ada yang tak tahu tanya apa, ada yang pemalu, ada yang susah nak tanya soalan, mungkin sebab memang diri kan. Jadi, yang macam ni, kita recommend korang untuk buka je mulut korang dekat sini. Tanya je apa-apa soalan. Korang tanya je habis-habisan. Sebab banyak lagi info-info yang kita boleh bagi, yang kita boleh share, yang kita boleh tunjukkan dekat korang supaya korang tahu apa lagi barang-barang yang ada. Sebenarnya RC ni meluas. Korang nak modi boleh, nak repair boleh, nak upgrade boleh. Jadi korang yang mana satu? Korang nak main rally, nak selesa lagi pun boleh, nak remote, nak kontrol dari jauh lagi, nak power lagi. Jadi banyak sebenarnya soalan yang korang nak tanya, tapi korang kadang tak terluah disebabkan korang malu, korang introvert. Jadi dekat message, tanya sahaja apa-apa soalan. Dan untuk customer-customer yang datang di kedai MSA RC Empire, selalunya boleh minta masa untuk korang tengok RC. Instead of kita ni suka serve customer kita ni rapat-rapat tau. Maksudnya takkan korang terlepas info apa-apa. Jadi korang pergi sana kita akan assist. Kalau korang pergi sini sudut ni kita akan assist. Tapi bagi tahu pada team MSA kalau korang nak ambil masa untuk tengok RC dengan sendiri
sendiri atau dengan partner yang datang. Tak ada masalah, kita akan bagi korang ruang. Tapi wajib dekat sini korang kena keluarkan suara korang, kena tanya apa-apa soalan, kita akan jawab dengan berhemah, insya-Allah. Ini kita cuba yang terbaik. Nampak? Datang awal beli rally sebab tak tahu nak tanya apa. Beli-beli rally sebenarnya banyak lagi barang-barang menarik yang korang kena tahu. Tayar, remote, macam saya cakap tadi, electronics yang kita recommend. Jadi banyak, korang akan teruja. Main RC ni skop dia tak kecil, skop dia besar. Creativity semua, skill korang. Jadi untuk semua customer, untuk semua kawan-kawan yang akan datang, korang tanya je saja apa-apa soalan kat MSA, kita akan serve korang. Kita akan sangat-sangat happy kalau dapat soalan. Okay, jangan malu-malu, jom ke MSA, jom kita serbu MSA.